Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Hari ini saya nak berkongsi satu lagi resepi bubur legend. Ni bubur sum-sum namanya. Mula-mula kita buat air gula dulu. Gula putih dan kita masukkan gula, orang sini cakap niseh. Kita kata gula kabung. 2 keping. Ni 2 cawan air. Sehelai daun pandan. Okey, kita masak gula ni sehingga kedua-dua gula hancur. Okey, bila gula kita dah hancur macam ni, kita masukkan sedikit air tepung jagung ya. Siap air gula kita dan kita biarkan air gula ni sejuk dulu. Okey, sekarang kita buat bubur dia pula. 1 cawan tepung beras, 2 sudu makan tepung jagung, 1 sudu kecil garam. Kita memerlukan santan sebanyak 4 cawan ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Adunan ni kita tapiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan daun pandan. Api jangan terlalu besar ya. Api kecil sahaja. Nanti tak dan apa-apa, kuih kita dah beku. Kacau sehingga adunan kita ni berkilat ya. Macam kita buat kuih tepung bungkus. Daun pandan ni kita keluarkan. Okey, macam ni keluarkan daun pandan. Okey, kita sambung kacau. Bubur kita dah pun cukup masak ya, macam ni. Nampak ni, saya angkat. Ni dia dah cukup masak. Okey, dah siap macam ni. Kita biarkan sejuk. Elok-elok sejukkan dalam peti ais. Tapi masih panas ni, kita jangan masuk dalam peti ais. Tunggu dia sejuk dulu, dah suam-suam, baru kita masukkan dalam peti ais. Okey, ni dia. Bubur sum-sum kita dah pun sejuk. Bolehlah kita keluarkan daripada loyang ni. Tu dia. Jom kita hidangkan. Kita tuangkan air gula. Gini. Bolehlah kita hidangkan. Dan kita tuang sedikit lagi. Okey, jom kita makan bubur sum-sum. Ni dia. Cuaca panas macam ni ya. Memang elok ada dessert-dessertnya macam ni. Lemak-lemak manis, sejuk daripada peti ais. Dia lebih kurang macam tafupa. Selamat mencuba.